air bagus lah minum kan. Elok lah nak bagi hang apa ni. Buang lah hang punya kata toksik hang dalam badan tu. Hang dia balik apa duk sembang dengan dia juga. Dia kata apa rasa lembuh kaki lo apa lah kan. Kata dia hang tu buat banyak puteri kot kata. Pak dia tak nampak lah bebai nak serabut ke tak ada lah. Dia dalam kira 3-4 hari sebelum dia minum tu macam buat perangai sikit. Dia saya tak boleh nak explain kat dia. Bila cakap kan dia lagi dia terus tak mau minum ke apa ke kan. Ya. Sebelum pergi Indo tu dah terlibat dah. Dah terlibat dah, maksudnya lebih daripada 7 tahun lah dia dah terlibat. Sejak kebelakangan ni sebab dia ada kawan dia tu yang seorang tu memang kami duk bengang agak lah. Kata dia kalau kata minum ketum terus tak jadi apa kata tu dia duk lagi teruk tu kata. Saya rasa dia minum juga ketum ni. Memang asal dia macam tu lah. Sebab tadi puan beritahu awal dia duk cirit terberak apa semua tu ketum. Tapi cirit yang sakit perut tu awal dia kata dia tak katalah dia cirit apa tapi dia kata dia sakit perut lah. Sakit perut lah nak terberak macam tu kan awal tu. Sakit perut lah lengur-lengur badan macam tu. Berapa hari tu tak isap rokok tu? Hari ketiga ke hari keempat macam tu lah. Dia kata 2 hari lah lepas tu dia isap ke. Dia pelik dia tak isap rokok tu je lah sebab kita berubat dengan tau. Yalah. Macam tu lah jadi dekat mereka yang ambil program kita ni, penawak kita. Bila dia start dia nak ambil benda tu dia rasa macam mula-mula dulu. Mula-mula dia try. Jadinya andai kata cara kita bagi tahu smart sebab lah ni anak otak dia dah normal. Tengok dia macam mana karakter anak. Tengok dia slow lah. Syarifah pun okey lah. Tak ada nampak nak bebai ke. Tak ada lah nampak kan. Dia duduk main handphone je lah. Sebab dia dah balik kami balik dari KL lah itu. Lepas dia dah kata dia nak keluar pergi member dia. Lepas tu dia tengok, saya tengok tukar pakai kabel kat tidur. Nak duduk tu main game. Tadi dia kata nak keluar. Lepas tu dia tu tak jadi. Dia kata tak jadi tak apa tidur buat apa nak keluar malam-malam so anak dah tidur dia tak boleh. Dia kalau kawan handphone nak jumpa ke nak apa kan dia kalut daripada kawan dia. Tahulah kan dia kalut nak pergi tu takutlah memang ada kawan ni lah main sini nak cari nak bagi apa kat dia. Tadi orang kata nak keluar lah tak jadi. Tak jadi lah. Tapi dia pergi kerja memang saya bagi bekal kat dia. Dia mau bawa. Dia tak minta dia berurusan macam tu. Tengok muka pun jernih lah. Ya. Tak adalah nak nampak bebai, serabut ke. Pak tahu pasal saya dekat mana? Ada member bagi tahu. Member saya tu pun tak ambil lagi pun. Dia anak dia pun masalah ni juga. Kan dia kata suami dia dah sembang dah dengan tuan kata. Tapi dia kata insya-Allah lah tu saya pun